kenapa orang semangat ataupun teruja nak menyambut bulan Ramadan ataupun tertunggu-tunggu bulan Ramadan. Sebenarnya tak tahulah, saya pendapat peribadi saya lah, saya nampak di Malaysia ni tak adalah teruja sangat, tapi kalau di luar negara tu orang Islam di seluruh dunia memang menanti-nantilah kehadiran bulan Ramadan. Kalau Islam memang kita akan sedarlah itu adalah bulan yang berbeza daripada bulan-bulan yang biasa. Cuma di Malaysia ni kebanyakan orang dia dah tertunggu raya awal sikit, tapi tak apalah. Cuma asalnya kenapa orang Islam dia ternanti-nanti kehadiran bulan Ramadan. Bahkan sebenarnya di dalam Islam bulan Ramadan tu bulan yang mulia, bukan Syawal. Lebih ramai orang kata Syawal bulan mulia kan. Sebenarnya Ramadan tu bulan yang mulia. Kenapa orang ternanti-nantikan bulan Ramadan? Tidak lain dan tidak bukan sebab ganjaran yang ada dalam bulan Ramadan lah. Kalau kita, ada orang katalah, contoh, nanti kita akan ada sale pada tarikh sekian-sekian kan. Orang kata tunggu-tunggu tarikh tu. Ataupun kalau kata kita akan buka slot untuk appointment sebuah restoran ni pukul berapa kan. Orang kata tunggu-tunggu pukul berapa tu, nak live. Jadi sama juga dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni adalah bulan yang mana Allah SWT dalam hadis Nabi SAW kata, dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan. Maksudnya peluang untuk beramal kebajikan tu ataupun kelebihan beramal kebajikan di dalam bulan tu ada kelebihan yang besar dan digandakan. Sebab itulah orang ternanti-nanti, sebab dia punya ganjaran itu besar. Bahkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang terkenal, Allah SWT ceritakan tentang ada malam di dalam bulan Ramadan tu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam saja tapi melebihi 1000 bulan. Jadi kalau kita sekarang ni, umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasanya umat Nabi Muhammad ni umur dia dalam 60 ke 70 tahun tu lah. Lepas 70 tu pun dah penat dah. Kalau kata pencen pun dah tak boleh nak buat apa sangat lah. Nak ajak dia pergi jogging ke, nak ajak dia pergi hiking ke, tak larat lah. Tapi nak bandingkan umat-umat yang terdahulu, umat-umat terdahulu ni umur dia panjang. Macam mana kita nak bandingkan pahala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan contohnya Nabi Nuh alaihi salam? Dia berdakwah sahaja 950 tahun. Macam mana kalau kita bandingkan pahala kita dengan pahala dia? Mesti banyaklah pahala dia. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun ada peluang untuk dia gandakan kepada 1000 bulan ataupun lebih daripada 1000 bulan ni, ataupun lebih daripada 80 tahun. Maksudnya setiap tahun dia akan dapat 80 tahun lagi, 80 tahun lagi, 80 tahun lagi. Orang yang berakal waras dan juga orang yang sedar tentang besarnya nikmat dan juga kelebihan dan juga ganjaran yang Allah SWT bagi ini, dia akan ternanti-nantilah untuk kita mendapatkan apa yang Allah SWT janjikan. Mudah-mudahan kita selepas kita mati nanti kita mendapat ganjaran yang terbaik, dan juga kita dihimpunkan bersama dengan para nabi, orang-orang saleh, alim ulama dan para syuhada, insya-Allah. Inilah apa? Inilah Islam kita. Jika anda rasa video ini bermanfaat, bolehlah tekan like, komen ataupun share kepada orang lain, insya-Allah.